Misalnya sini, mari kita tengok form 4 bab 9 kebarangkalian, probability. Sebelum kita mula kebarangkalian, kena tahu basic dulu. Basic dia macam ni. Kalau saya kata kebarangkalian dalam satu kelas, untuk dapatkan satu lelaki adalah 1/6. Oleh itu, kalau you nak cari kebarangkalian untuk dapatkan perempuan, dia akan menjadi 5/6. So, apa benda dia? Sebab dunia ni cuma ada lelaki atau perempuan. Kita anggap. So, artinya, kalau jumlahkan dua-dua, ialah 6/6. Nampak? Kalau saya tukar, contohnya, kalau lelaki adalah 2/5, manakala kebarangkalian dapat perempuan akan jadi 3/5. Jumlah 5/5. Kebarangkalian jumlah mesti sama dengan 1. So, oleh itu, mari kita mula. Kita tengok soalan ini pula. Ini ialah soalan pertandingan. So, pertandingan untuk pusingan pertama, apa yang berlaku kat sini ialah, so, untuk pertandingan ini. So, pusingan kedua, kalau you menang pusingan pertama, you akan masuk pusingan kedua. Contohnya, tengok. Zarif, kalau dia berjaya masuk ke pusingan kedua, kebarangkalian 3/5. Syafi pula, kalau berjaya masuk pusingan kedua, adalah 4/9. Artinya sekarang, kalau Zarif tidak berjaya, kita anggap dia tidak berjaya, saya letak sini. Kalau dia tidak berjaya, artinya saya letak Z prime. Artinya kebarangkalian 3/5 akan jadi 2/5. Okey, sekarang satu lagi orang panggil Syafi. Syafi dapat berjaya masuk ke pusingan kedua adalah 4/9. Kalau dia tidak berjaya ataupun S prime, artinya baki akan jadi 5/9. So, ini ialah berjaya masuk, ini tidak berjaya masuk untuk Syafi, ini berjaya masuk untuk Zarif, ini tidak berjaya masuk untuk Zarif. So, sekarang soalan tanya, cari kebarangkalian di mana Zarif atau Syafi berjaya masuk ke pusingan kedua. Kalau nak mencari berjaya masuk ke pusingan kedua, so kebarangkalian akan jadi macam ni. Yang pertama, mungkin ialah Zarif berjaya, Syafi pun berjaya. Dua-dua pun berjaya. Ataupun mungkin Zarif berjaya tapi Syarif tidak berjaya. Ataupun mungkin Zarif tidak berjaya tapi Syafi berjaya. So, kita ada 3 kemungkinan. Dua-dua berjaya atau salah satu berjaya. So, itu yang dia nak sebab dia guna atau. Atau artinya mungkin dua-dua atau mungkin salah satu. So, sekarang kita buka kebarangkalian dia. So, atau bererti tambah. Yang lain-lain kita akan buat secara darab. Lekat artinya darab. Lekat artinya darab. Lekat artinya darab. Dan kita masukkan kebarangkalian. So, nak cari dua-dua berjaya artinya 3/5 dan 4/5. So, 3/5, 4/5. Siap yang pertama. Yang kedua. So, Zarif berjaya. So, Zarif berjaya tapi Syafi tidak. So, 3/5, 5/9. Yang terakhir, ketiga. So, ini ialah Zarif tidak berjaya sini. 2/5 tapi Syafi berjaya. So, tinggal 2/5 dengan 4/9. Lepas tu cuma perlu tekan calculator saja akan dapat 7/9. Siap. Kebarangkalian. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.